نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن نصره ووالاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Allah, bukakanlah hati-hati kami agar mudah menerima ilmu dan kurniakan kepada kami ikhlas dalam mencari ilmu dan mengamalkannya dan menyiarkannya sehingga ke akhir hayat kami. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wasi'an wa amalan salihan wa mutaqabbala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الحق قدره ومقداره العظيم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sambung muka surat 34. Sama? Sama. Ini pun tertinggal. Sebab saya tertinggal pagi tadi sebab mengantar orang, jadi kosongkan kereta. Lepas tu dah selesai nak cepat sebab ada kuliah dekat pukul 2. Jadi tak pandang semua barang dah naik ke belum, terus je jalan. Jadi kirakan tak teringat langsung tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sama tak dengan yang 34 Okey, kita dah masuk kepada muka surat 34. Muka surat 34 ni kalau tengok buku apa tu? Ini dia ada lipat sebab dulu saya suruh lipat. Sebab hadis ini saya akan sentiasa mengulang-ulangi hadis ini. Sebab hadis ini yang akan menerangkan, iaitu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, maksudnya tiada apa yang diperolehi seseorang hamba daripada sembahyangnya melainkan bahagian mana dalam sembahyang itu yang dapat dihadirkan hati beserta Tuhannya. Ada yang bersembahyang tetapi tidak dicatatkan pahala sembahyangnya walaupun 1/6 ataupun 1/10. Apa yang dicatatkan hanyalah sekadar kehadiran hati terhadap Allah dan khusyuknya di dalam sembahyang. Jadi keyword dekat sini, bila khusyuk baru dicatat pahala bagi solat yang kita lakukan. Kehadiran hati boleh berubah kepada banyak sedikitnya mengikut kadar lalai dan jaga. Jaga bukan jaga ni, maknanya lalai dan sedar kita sedang menunaikan sembahyang. Bagi orang yang hadir hatinya dan khusyuk pada sekalian sembahyangnya, dicatatkan semua pahala padanya. Manakala bagi yang lalai pada sekalian sembahyangnya, tidak dicatatkan apa-apa pahala untuknya. Jadi hadis ni memang sentiasa disebut tentang pentingnya khusyuk di dalam solat. Sebab tak khusyuk tak ada pahala. Tapi solat dia sah tak? Sah. Solat sah di sisi malaikat yang mencatat. SOP sempurna tetapi takut-takut tiada pahala. Jadi SOP ditik, maknanya dia dicatatkan SOP-nya, rukuknya sempurna, takbiratul ihramnya sempurna, bacaan Fatihahnya sempurna, segala rukunnya, SOP-nya selesai. Tetapi pahala di sisi Allah tidak tercatat. Sebab yang akan dicatat apabila hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita sebut Allahu Akbar, hati kita sedar yang sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita sedar, kita sedang berada dalam hadrat. Kita kata hadrat Allah Subhanahu wa taala, maknanya di dalam
naungan, pelukan rahmat Allah. Kalau kita tengok dari segi perkara yang boleh membatalkan solat, apa dia? Kalau syak pada niat. Okay, kita dah belajar hari tu niat. Syak pada niat. Tadi semayang maghrib ke isyak sempurna? Zuhur ke asar? Boleh tak kita teruskan kalau ikut syaratnya? Boleh ke tak boleh? Orang lama ni saya tanya ni. Nusari 2 surau, Nusari 2 ni ada 2-3 muka-muka ni. Boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab apa? Syak pada rukun. Dan rukun tu merupakan rukun yang pertama. Sebab niat ini merupakan asas kepada setiap ibadat. Syak pada niat tidak dikira ibadat. Syak pada niat dalam solat tidak dikira ibadat. Sebab dalam kita menghadirkan niat mesti ada qasad, ta'arud, ta'yin. Kita dah bincang awal-awal, muka surat 9 ke 11 awal macam tu. Mesti ada qasad, ta'arud, ta'yin, iaitu menyatakan kita buat ni, kita sedar apa yang kita buat dan kita buat tanpa paksaan. Kita buat dengan sahaja aku. Tiada siapa yang paksa kita buat. Kita buat dengan kehendak, kerelaan hati kita sendiri melakukan benda yang kita sedang buat ni. Dan mesti ada ta'arud dia. Apa dia? Iaitu kita sedang buat sembahyang ni. Sembahyang apa? Sebab sembahyang kita kena nyatakan. Kita ada sembahyang fardu, kita ada sembahyang sunat. Tapi kalau sembahyang sunat, kita tak kata saja aku solat duha kerana Allah Ta'ala. Sah tak? Sah. Tapi bila fardu, kita kena nyatakan fardu supaya jangan membezakan antara fardu dengan sunat. Nak membezakan kedua ni. Jadi fardu tu mesti dinyatakan. Lepas tu dalam solat pula, kita ada ta'yinnya, iaitu cabangnya apa fardu apa kita sedang buat. Kita sedang buat fardu zuhur, asar, maghrib, isyak. 3 ni mesti sebut. Kalau syak pada sebut zuhur ke asar tadi, zuhur ke asar, maka tak sah kita punya, tak sempurna kita punya niat, maka tidak sah sembahyang kita, kena berhenti dan angkat takbir balik. Nampak tak? Itu pasal dituntut bagi kita hadir hati. Hari tu saya dah ulang kan? 5 perkara ke 6 perkara yang saya bagi, yang kata Imam Al-Ghazali. Saya dah tulis 4 ke 5 kali dah ni rasanya. Kan? Saya suruh orang lain lah pula tulis. Seorang satu soalan. Saya siapkan hadiah sekali. Okey. Kata Imam Al-Ghazali, enam perkara yang mendatangkan khusyuk, yang kena jaga untuk khusyuk. Dalam solat. Dalam perkara, 6 perkara yang mesti dijaga untuk mendatangkan khusyuk. Untuk mendatangkan khusyuk. Yang pertama, orang lama cepat yang kaji ni, hudurul qalbi. Apa dia? Dekat Melayu dia, hadir hati. Alhamdulillah, bermanfaat ilmu. Hadir hati. Inilah dia. Hadir hati. Hadir hati maknanya sedar apa yang kita sedang buat. Hadir hati. Mesti hadir hati. Hadir hati merupakan sebahagian daripada khusyuk. Perkara yang mendatangkan khusyuk. Yang kedua, saya bagi nota apa yang kedua? Yang kedua apa? At-ta'zim. Cakap
membesarkan Allah. Kenapa kena membesarkan Allah? Sebab kalimah takbir kita apa makna dia? Apa maknanya? Kita bayangkan macam Tok Pekong Cina tu dengan apa tu yang perut buncit tu, ataupun Buddha. Macam tu ke kita bayangkan Tuhan kita? Tak, kita tak boleh membayangkan Tuhan kita. Allahu Akbar, bayangkan dekat Batu Kes tu, patung dia yang tinggi tu. Tak boleh. Sebab kita tak boleh nak membayangkan. Yang kita takwilkan kepada membesarkan Allah, iaitu membesarkan kekuasaan dan pentakbiran Allah. Kita merasakan kebesarannya kekuasaan Allah, kebesarannya pemerintahan Allah, kebesaran setiap apa yang Allah takbirkan. Takbir alam ini kita rasa. Jadi kita merasa mentakzimkan Allah, membesarkan Allah, supaya kita dapat merasakan diri kita ni apa? Kerdil. Bila kita dapat merasakan Allah itu takzim, baru kita rasa siapalah kita ini. Kalau kita rasa, alah sama ya dia nang rini ni, ingat dia bosan warna aku dia kau jempau kat masjid ni. Kita pula kata macam tu. Sebab apa? Kita rasa kita tak membesarkan dia walaupun dia ada jawatan. Betul tak? Bila kita kata, lah Rini, ke apa-apa nanti saya maklumlah pada Rini. Apa makna? Saya membesarkan jawatan dia. Nampak tak? Saya menghormati jawatan dia. Itu maknanya kita mentakzimkan, membesarkan seseorang itu berdasarkan kekuasaan yang ada pada dia. Tapi mentakzimkan Allah, lagilah kita kena rasa, sehingga kan bila kita angkat takbir, Allah rasa sangat kita ni kerdil, hamba. Terima kasih Allah, Engkau mengizinkan aku mengangkat takbir untuk melakukan solat. Betul tak? Sebab kebolehan kita melakukan solat ini memang usaha kita, tetapi dengan izin Allah. Ramai tak orang lain tak semayang lagi? Ramai. Tapi Allah pilih kita, Allah izinkan kita solat. Itu pasal kita merasakan, ya Allah, terima kasih Engkau mengizinkan aku dapat mengangkat takbir melakukan solat. Itu sebahagian daripada merasa takzim kan Allah ketika mengucap Allahu Akbar. Okey, yang ketiga, at-tafahum. Apa makna at-tafahum? Faham. Ya, memahami setiap daripada ucapan dalam solat. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita tak faham, seperti burung kakak tua, cakap tapi tak tahu apa yang dia cakap. Jadi janganlah kita solat seperti burung kakak tua. Itu yang bila tengah cakap, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, apa nak masak kok cebodok ialah pagi ni. Sebab kita tak faham. Sedangkan ketika itu adalah ulama kata mesti hadirkan hati, sebab kita tengah aku janji dengan Allah. Sesungguhnya, perkataan bila sesungguhnya, inna dalam bahasa Arab itu adalah cop mohor janji. Aku janji, sesungguhnya hidup solatku ini, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin. Boleh tak ketika itu hati kita tengah buat cekodok lilin, sedap ni hujan-hujan ni. Sambal korang ada lah itu. Bolehlah panaskan buat cicah. Ataupun kari daging semalam ada lagi sedap buat cicah. Boleh tak? Memanglah takkan tercatat pahala. Malaikat kata, ya Allah, biar dia hompukan kepala orang ni. Kau dapat lah. Kita pun kalau orang bercakap dengan kita tak beri perhatian, apa kita rasa? Bengang. Pandang ni, mama tengah cakap ni. Pandang kat mama, mama tengah cakap ni. Itu kita cakap suruh anak kita dengar. Ini anak kita cakap, mama, kita kan mama, kita nak peksa tau mama. Cakaplah betul-betul kat mama, mama tak dengar. Betul tak? Kita nak anak kita cakap, ngadap dengan kita. Sebab pada kita penting dia nak peksa ni. Pada kita kalau dia cakap main-main tu macam dia tak ambil, berat. Tu kita dengan anak kita. Begitu juga dengan para malaikat yang menyatik SOP. Korang kalau boleh dan hompuk korang ni semua. Sebab malaikat ni suatu makhluk yang apa? Yang taat dan maksum. Bila dia tengok kita ni makhluk yang Allah beri kemudahan, kemuliaan, main-main dengan Allah, nampak tak? Jadi kita kenalah at-tafahum supaya kita sedar apa yang sedang kita ucapkan. Baca doa kuno, Allahumma hdini fiman hadai wa afini fiman afin wa tawallani fiman tawalla wa barik li fima atai. Lepas tu nanti kang nak boleh cari tutung lah dekat nilai 3 tu. Dah. Sedangkan doa kunut itu adalah suatu doa yang kita perlukan, sehingga kan Imam Syafi'i menyuruh kita buat dia sebagai sunat abad, sunat yang dituntut, sebab kita perlukan 5 doa awal dalam doa kunut tu. Ataupun kita baca Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Naik. Nampak tak? Kita tak faham apa yang kita sebut. Bila tak faham, takkan kita menghayati. Kita tak akan menghayati sebab kita tak faham. Bila faham baru kita menghayati. Kecuali cerita Tamil lah. Saya pun heran orang Melayu boleh nangis cerita Tamil dengan cerita Hindustan. Padahal tak faham tu. Jadi kita disuruh oleh Imam Al-Ghazali untuk memahami setiap ucapan dalam solat. Yang keempat, apa dia? Yang keempat, orang lama cepat. Orang lama. Ini saya rasa dah 3 kali ke 4 kali saya tulis kat papan ni dah. Al-Haibah. Apa dia Al-Haibah? Rasa gerun di atas kekuasaan Allah. Mesti datangkan rasa gerun. Sekurang-kurangnya gerun jangan Allah campakkan kita di dalam neraka Allah. Rasa gerun di atas kekuasaan Allah. Mesti datang rasa gerun. Yang kita ni hamba, kita tak mampu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya kita. Melainkan dengan bantuan dan pertolongan Allah. Mesti ada rasa haibah. Bila kita rasa gerun, baru kita selalu kita buat apa dekat anak kita? Cicak yang kecil. Lipas yang kecil. Yang besar sikit apa? Tengok tu. Hantu. Betul tak? Baru gerun, bila dia gerun dia tak buat. Kita mesti datangkan rasa gerun macam mana? Menggerunkan kita ni bukan kita takut macam takut hantu, tetapi takut
dengan janji-janji Allah. Janji-janji yang janji-janji siksaan, janji api neraka. Tu semua kita kena merasa al-haibah, rasa gerun. Kalau boleh tak nak. Yang keempat, al-haibah. Yang kelima, dua sekali saya bagikan. Apa dia? Al-rojak. Bukan rojak mi rojak lah saya tulis juga. Al-khawf. Mesti. Ini bukan sekadar dalam sembahyang je, rojak dan khauf, iaitu pengharapan dan rasa takut. Takut. Takut dengan gerun ni lagi. Takut ni kecil sikit daripada gerun. Rajak dan khauf ni mengharap Allah terima segala ibadat kita. Takut khauf ni tidak diterima oleh Allah segala usaha dalam ibadat kita. Mesti ada rajak dan khauf. Setiap ibadat kita, baik puasa kita, baik sedekah kita, baik zikir kita, baik mengaji kita, baik apa saja amal soleh yang kita buat, jangan sombong. You dah berapa juzuk? I dah 29 dah. Tak habis-habis lagi, dah sebulan dah. I dah 29 ni. InsyaAllah minggu depan khatam ni. I zikir dah 10,000 dah. Hari ni Alhamdulillah, tulis dekat status. Alhamdulillah dapat zikir. Hari ini selawat 1000 kali. Itu tak ada rajak, tak ada khauf. Bila orang boleh menaikkan status dia punya amalan, namanya dia tertipu dengan apa dia? Riya, wujud dan sum'ah. Dia takabur ni dia dalam entiti dia sendiri sebab dia kena lafaz. Takabur ni dia bukan sekadar dia bangga diri, dia menghina orang pula. Riak ni dia nak orang declare dia punya, dan dia kadang dia pun declare sekali. Wujud ni dia tak declare. Dia tak declare dekat orang pun, tetapi dalam hati dia sendiri syok sendiri. Sama lah juga dengan sum'ah ni, lebih kurang. Okey? Sama juga lebih kurang dengan sum'ah. Dia tak declare dengan orang, tapi dia syok sendiri. Dan semua ini Allah kata memakan amal soleh seseorang seperti api memakan kayu kering ataupun api memakan sekam padi. Maknanya dalam diam, tahu-tahu dah hilang dah pahala kita. Jadi kena elakkan. Itu pasal kena ada rojak dan khauf. Mengharap, ya Allah, terimalah ya Allah. Bila kita mengharap tu, kita akan apa? Berusaha untuk buat yang sebaik-baik yang mampu kita buat. Itu pasal kita mengharap, betul tak? Bila kita mengharap sesuatu, kita kan akan usaha sampai kita mengharapkan benda tu tercapai. Apa yang pengharapan kita tadi, betul tak? Itu pasal kita kena ada rojak dalam kita melakukan apa saja amal soleh, dan mesti ada khauf, takut Allah tak terima. Bila kita takut Allah tak terima, kita akan usahakan. Hatta perkara makruh pun kita akan elakkan. Sebab kita nak mengharap, kita takut Allah tak terima. Nampak? Tu pasal semua amal soleh mesti ada rojak dan khauf. Yang keenam, guys, apa dia yang keenam? Al-haya. Alhamdulillah. Malu. Okey. Malu nombor satu di atas nikmat
yang telah Allah anugerahkan. Ini nama dia menjadi orang yang bersyukur, yang membawa kepada sifat syukur. Allah kata la in syakartum la azidannakum. Siapa bersyukur pasti aku akan tambahkan lagi. Jadi al-haya ni malu dengan segala yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita malu dengan Allah. Ya Allah, sembahyang yang aku buat ni setimpal tak dengan ganjaran yang Allah telah anugerahkan mata, hidung, tangan, jantung. Itu baru tubuh badan kita yang free, tak payah bayar apa-apa. Nikmat apa lagi? Dapat rumah teres pun alhamdulillah. Tapi berharap nak dapat rumah banglo. Alhamdulillah dah ada kereta Myvi. Mengharapkan juga dapat estima. Betul tak? Tapi kalau kita malu dengan Allah di atas nikmat, kita akan jadi, ya Allah, terima kasih kau izinkan aku solat, ya Allah. Ya Allah, terima kasih di atas kaki tangan yang kau izinkan aku dapat datang ke majlis ilmu. Nampak tak? Maknanya kita malu. Jadi kita berusaha untuk buat ibadat tu dengan lebih sempurna. Semua ini membawa kepada matlamat dia apa? Mendatangkan khusyuk dalam sembahyang, kata Imam Al-Ghazali. Okey, boleh? Bulan depan saya bagi 6 apa tu? Ujian. Ataupun salam dia nak balik, saya tanya, apa dia 6 perkara? Tak dapat, beratur balik belakang. Jangan balik. Kalau kelas ustazah lagi satu, kami semua kena berdiri ustazah. Kena tanya sifat 20. Ni apa? Nombor 1 apa? Nombor 3 apa? Okey, boleh, insya-Allah. Okey. Insya-Allah. Jadi penting bagi kita untuk mendatangkan ikhtiar bagaimana supaya khusyuk tu boleh. Sebab khusyuk tidak membatalkan solat. Tetapi takut ayat yang akhir tu, manakala bagi yang lalai pada sekalian sembahyangnya tidak dicatatkan apa-apa pahala untuknya. Nama orang Negeri Sembilan kata apa? Monek je, tak dapat apa-apa. Inilah dia. Orang yang berkehendakkan kelazatan bermunajat dengan Tuhan hendaklah bekerja keras. Nampak tak kata Syekh Daud? Kalau kita nakkan kelazatan, rasa nikmat, dia tak boleh goyang kaki. Dia mesti usaha. Sekurang-kurang usaha apa dia? Cubalah hafal apa makna Allahu Akbar. Cubalah hafal makna Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Untuk permulaan bulan depan, ujung bulan saya bagi kertas kosong. Maksud yang pendek-pendek je, yang panjang belum lagi. Rabbil fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Boleh? Homework untuk 2 minggu lagi. Sudah dalam buku ni. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Salam dia dengan saya, tak payah selawat. Ya Allah, ampunkan aku, rahmati aku, tutupkan kekuranganku, tinggikan darjatku. Saya nak dengar. Sekejap je salam, jalan. Tu je saya nak. Boleh? Sebab 8 perkara yang kita minta duduk antara 2 sujud tu benda semua yang kita perlukan dalam kehidupan kita sebagai hamba yang nak mengharapkan kasih sayang, rahmat dan redha Allah. Ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah, rahmati. Sebab hidup ini rahmat dan barakah tu tak nampak, tapi kita perlukan dalam hidup kita. Nampak tak? Warhamni, minta rahmat dan kasih sayang Allah tu. Jadi kita tutup
ada yang menterjemahkan bukan sekadar menutup aibku, mencukupkan segala kekuranganku. Dia mencukupkan segala kekurangan apa yang kurang pada kita. Lepas tu warfa' ni kita minta, ya Allah, tinggikan darjatku di sisimu ya Allah. Lepas tu kita minta apa? Warzuqni. Jangan minta rezeki kereta estima nak parking pun susah. Nak minta rumah banglo, naik tangga tingkat 2 pun dah tak larat dah. Duduk tingkat bawah je ni jam. Betul tak? Minta apa? Direzekikan sihat tubuh badan supaya dapat beribadat dengan sempurna. Direzekikan dapat sahabat-sahabat yang kita kata BFF til jannah. Betul tak? Sekarang BFF til jannah. Kita minta direzekikan dapat sahabat-sahabat yang mengingatkan kita. Isnin ni puasa tak? Jom kita puasa. Nampak tak? Ni ada apa ni? Habib nak datang dekat Masjid Seri Sendayan ni, jom kita pergi. Kita kapul. Nampak tak? Itulah dia BFF til jannah. Kita minta direzekikan sahabat-sahabat yang membawa kita, yang mengingatkan kita ke jalan Allah. Minta direzekikan akal yang sempurna, sihat. Supaya apa? Minta akhir kalam kita adalah kalimah sekurang-kurangnya Allah, Allah. Tak dapat nak cakap asyhadu alla ilaha illallah, sekurang-kurangnya kalimah hujung lidah kita adalah Allah. Jadi kita minta warzuqni wahdini. Memang hidayah ni kena sentiasa kita minta. Nampak tak? Ilham merupakan hidayah, iaitu ilham nak buat pilihan apa. Tu pasal masa doa kunut tu mesti hadirkan hati, sebab ketika itu kita tengah minta Allahumma hdini fiman hadait, lagi khusus, wa'afini fiman afait, lagi khusus. Jangan Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait, sekarang buatlah cekodok dalam hati. Memanglah tak kena. Sedangkan 5 permohonan dalam doa kunut yang mula-mula kita minta tu mesti mulut sebut, hati yang minta, hati yang merayu dengan Allah. Jadi kena faham. Kalau tak faham tak boleh. Jadi tetap kena faham setiap apa yang kita sebut. Okey? 2 minggu lagi tolong hafal. Boleh? InsyaAllah. Itulah, kena cakap kuat-kuat. Tak datang tu nasib lah. Dia melayan siapa? Nak apa? Jihad yang paling besar sekali, jihadil nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Allah, ustazah nak tanya, kosong dia nak hafal lah, tak payahlah datang. Maknanya syaitan pun kata dan Mona. Syaitan pun kata dan Mona. Jadi kita kena berusaha untuk mendapatkan kelazatan bermunajat dengan Allah, mesti dengan bekerja keras. Kata Syekh Daud, moga-moga Allah mengasihaninya. Kita nampak anak kita lah. Selalunya bila hati kita cepat tersentuh pada anak yang mana? Yang rajin berusaha. Kita tahu dia tak pandai. Ada anak yang nombor 1 ni, dia tak payah baca pun sangat. Dia tengok-tengok je. Peksa 98, 99, 100 markah. Tapi anak kita yang seorang ni, nak dapat 70, 80 tu, buatlah semua. Mama, kita belikan kita lagi buku latihan mama. Kita tak faham lagi ni mama. Kita pun apa? Sanggup tak beli? Sanggup. Sebab kita nampak usaha dia tu. Kita nampak usaha dia tu. Dia nak dapatkan 80 tu. Ngam-ngam A tu kita nampak dia punya usaha. Abang dia dah main dah. Dah main bola. Tapi bila balik peksa, nah mama,
campak aja atas meja. Padahal dia abang tu yang banyak main. Tapi disebabkan dia apa? Cerdik dia Allah anugerahkan. Jadi dia tak minta apa pun kita tak terkilan. Sebab apa? Kita tahu dia boleh. Tapi yang ni, ya Allah, nak dapat 80 buku latihan sampai 3 baru boleh dapat 80. Kita nak beli pun kita tak terkilan. Sebab kita nampak usaha dia. Begitulah. Lebih-lebih lagi Allah. Kalau Allah nampak usaha kita tu, nampak kita menghafal doa dan menghafal surah, jangan ingat perginya sia-sia. Kita ulang-ulang hari ni nak berhajat, subuh nak baca surah Al-A'la. Bacalah. Sabihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Alamak apa lepas tu? Buka balik Quran. Hafal lagi. Nampak tak? Usaha tu bukan sia-sia. Dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat sebab kita apa? Berusaha. Nampak? Nak hafal doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli. Katakanlah kita nak menghafal doa apa? Rabbi firli wali walidayya dekat buku muka surat 90 tu. Saya dah suruh hafal juga tu, betul tak? Mana buku hijau, buku sembahyang, muka surat 90. Dah hafal belum? Dah hafal belum? Buku surat 90 tu. Saya pernah, rasanya awal-awal hari tu saya dah suruh hafal. Saya siap dekat papan suruh penuhkan. Yang tu bulan depan saya tanya. Tulis tarikh tu bulan depan, bulan 7 Julai. Muka surat 90. Dalam grup saya Alhamdulillah, dah ada dah. Okey, boleh ni. Muka surat 90. Doa apa tu? Saya pesan setiap azan, sekurang-kurangnya saya nak muka surat 90 tu sehari semalam 10 kali kita baca. 5 kali setiap lepas azan, 5 kali sebagai doa selepas solat fardu. Boleh? Tak ada insya-Allah pun. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sebab apa doa ni? Doa mengelakkan kita daripada muflis. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Wali auladina. Betul tak saya suruh sambung? Wali auladina. Wali masyaikhina. Wali muallimina. Saya suruh tambah. Betul tak? Wali muallimina. Tak ada Oh, belum lagi lah. Muka surat 90 belum belum lagi. Okey, terselamatlah semua orang. Semua orang terselamat daripada bulan depan kena tanya. Okey, tak apa. Kejap lagi sebelum habis kelas kita sama-sama baca doa tu InsyaAllah. Pukul 4 kan kita berhenti, kita buka muka surat 90. Saya nak boleh tulis atas tu doa mengelakkan supaya jangan muflis di akhirat nanti. Mengelakkan muflis. Ya, selepas azan dan selepas sembahyang. Bagi rumah yang dengar azan, tolong baca dia sebagai doa selepas selawat azan. Okey? Ustazah nak tanya yang mana satu ni minggu depan? Minggu depan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Duduk antara dua sudut. Itu yang kecil, yang paling mudah sekali untuk saya minta. Okey? Rabbi firli warhamni wajburni. Semua orang tolong. Nanti saya bagi kertas kosong. Kalau saya tak panggil pun, saya nak semua orang tutup buku, saya berdiri tengok semua orang kena tulis. Okey? Kertas tu saya yang bagi, bukan awak yang bawa. Supaya jangan siap dari rumah. Okey, kita sambung Dan apabila dan kita disuruh apa? Kita seboleh-bolehnya hendaklah bekerja keras untuk mendapatkan kehadiran hati. Nak hadir hati ni, kita kena lawan.
Lawan apa? Bisikan syaitan dan nafsu kita. Kita bukan ada satu je godaan, bukan sekadar bisikan syaitan, melawan hawa nafsu. Sebab jihad yang paling besar, Nabi kata jihad melawan hawa nafsu. Nafsu kita ni kita jangan layan. Tak apa dah, semua tak apa dah. Jadi bila kita solat tu tak apa dah, solat kita jadi cincai. Solat kita tak ada rojak, tak ada khauf. Jadi kita mesti ada bekerja keras untuk mendapatkan kehadiran hati yang pertama tu. Mesti bekerja keras. Antaranya buka muka surat 50. Saya dah pernah suruh buka tak? Buku hijau ni. Buku hijau, belum pernah buka. Okey, kita buka sekali lagi. Muka surat 50. Muka surat 50, buku hijau. Okey, muka surat 50 ada apa dekat situ? Doa-doa, betul tak? Ini adalah doa-doa yang disarankan oleh ulama kita baca untuk mendatangkan khusyuk dalam sembahyang. Nampak tak? Yang pertama apa dia? Kita disuruh istighfar sebelum sembahyang. Minta ampun dengan Allah. Minta ampun dengan Allah. Lepas tu kita disuruh membaca surah An-Nas. Kita disuruh membaca surah An-Nas. Kalau kita baca terjemahan surah An-Nas tu, baru kita faham. Maknanya kita minta berlindung dengan Allah daripada Qul a'udzu birabbin nas. Minta berlindung daripada Rabb, Tuhan kepada manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja kepada manusia. Ilahin nas, Tuhan kepada manusia. Maknanya kita minta ketiga-tiga ni, permohonan ni Allah sendiri dah ajar kita minta berlindung. Lepas tu kita minta berlindung daripada apa? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, bisik-bisikan yang mengganggu hati kita. Bukan sekadar mengganggu kita daripada luar, daripada dalam juga. Itulah dia nafsu nama dia. Yang ujung tu minal jinnati wan nas. Siapa yang mengganggu kita? Daripada golongan jin dan manusia. Tu pasal kita minta Allah bantu kita, minta supaya tiada gangguan jin dan manusia. Macam mana manusia boleh ganggu kita? Titik, TikTok, Shopee, ataupun kakak COD. Nampak tak? Ataupun tak pasal-pasal telefon kita berdering. Siapalah telefon pula ni? Betul tak? Hilang tak khusyuk? Ataupun cucu datang. Wan, adik nak air, Wan. Lupa tutup pintu, selalu nak sembahyang tutup pintu. Suruh yang abang ke sesiapa jaga adik. Tu semua gangguan jin dan manusia. Tu pasal kita minta kita baca surah An-Nas ni supaya jangan ada gangguan ketika kita sedang menunaikan solat. Kalau kau nak bunyi pun telefon, tunggulah sampai Dan bagi salam. Nampak tak? Itu nama dia gangguan yang kita minta berlindung daripada gangguan jin dan manusia. Lagi disuruh kita baca apa lagi tu bawah tu? Ini doa ni bulan 9 saya tanya. Sebab doa ni bukan sekadar untuk berlindung masa solat ni. Cuba baca. Doa ni Allah ajar kita ayat, semua orang boleh balik, siapa ada handphone buka surah Al-Mu'minun ayat 97-98. A'udzubika, macam mana baca dia? Rabbi
a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Apa maksud dia? Berlindung dengan Allah pada gangguan segala Dan jauhkan. Jadi dia bukan sekadar untuk kita nak mendatangkan khusyuk. Andai kata cucu kita nangis ke, kita duduk dalam ward dekat hospital rasa tengkuk seram-seram, baca je ni. Nampak tak? Ini bukan sekadar kita baca dalam berusaha untuk mendapatkan khusyuk, dia boleh jadi ruqyah juga. Kalau kita rasa baby tengah nangis, kita balik malam, lalulah dekat tempat-tempat yang bulu rumah tegak ke apa, nak masuk rumah, kita bacalah ni, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Rabbi ay yahdurun tu yang kita pusing sebelah kiri, buat ludah. Tapi bukan ludah, buat isyarat je. Selain daripada kita baca a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bolehlah baca ayat kursi sekali. Bacalah tambahan ni. Kelas saya dekat apa tu, Taman Asrul. Betul ustazah, kita orang dah praktikkan ayat ni. Menjadi ustazah. Budak tu tengah nak histeria, kita pun baca ayat ni. Lepas tu dia jadi baik. Jadi saya belum pernah praktik lagi dengan orang histeria, saya kata, tapi praktik untuk amalkan sendiri-sendiri adalah. Maknanya kita boleh amalkan ayat ni sebab dekat hujung tu. Sebab ayat ni Allah sendiri yang hajar melalui surah apa? Al-Mu'minun. Buka, siapa yang ada handphone tu buka Quran surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Bulan 9 saya tanya seorang-seorang, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bila Allah sendiri yang mengajar kita, pasti insya-Allah berkesan tak? Syaratnya yakin. Apa-apa amalan mesti yakin. Lepas tu kita minta apa lagi dekat bawah tu? Doa taufik, mohon hidayah. Selalu kita cakap apa? Hidayah dan taufik. Taufik ini jalan supaya hidayah tu ilham. Jadi Allah dah datangkan ilham untuk kita buat sesuatu yang baik, amal soleh. Tapi taufik itu merupakan jalan supaya Allah mengizinkan kita melaksanakan ilham hidayah tadi. Itu pasal wabillahi taufik wal hidayah. Sebenarnya wal hidayah wa taufik. Dia sebenarnya, tapi selalunya kita ni dekat Malaysia terbalik pula dulu. Dia sebenarnya hidayah wa taufik sebenarnya. Okey, minta hidayah dan taufik. Dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat bimbingan, kita minta Allah beri kita jalan dapat melaksanakan ilham yang Allah turunkan kepada kita. Okey? Dan akhir sekali, satu daripada usaha untuk mendatangkan khusyuk dalam sembahyang, sebut banyak-banyak kali usalli lillahi ta'ala, usalli lillahi ta'ala, usalli lillahi ta'ala, sampai hati kita rasakan yang kita sembahyang ini kerana Allah. Selagi belum dapat, jangan angkat takbir. Kalau kena mula-mula tu 10 kali, 10 kali lah cakap. Supaya kita nak minta, angkat je takbir, kita dah tak ada merewang-rewang lagi dah. InsyaAllah. Nampak tak? Kalau rewang pun sekejap copet masuk balik. Jadi usalli lillahi ta'ala. Kita bagi tahu diri kita, aku nak semayang ni kerana Allah. Aku nak semayang ni kerana Allah. Aku nak semayang ni kerana Allah. Bagi tahu 3-4 kali baca. Usalli lillahi ta'ala, usalli lillahi ta'ala, usalli lillahi ta'ala. Baru Allahu Akbar. Okey, baru kita angkat takbir. Mudah-mudahan kita akan dapat khusyuk. Mudah-mudahan sekurang-kurang mengharapkan 6/10 lah. Jangan 1/10. Sebab kita ni manusia yang memang
lalai itu tidak lari daripada diri kita. Jadi permulaan dalam kita berusaha untuk mendapat bermunajat dan bertaktab, rasa kita nak berada dalam hadrat Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan seboleh-bolehnya. Kalau dapat 6/10 khusyuk tu pun kita dah bersyukur. Lepas tu kita tambahlah meningkatnya umur kita, kita mengharapkan kita dah tak merewang dalam sembahyang. Tu pasal Nabi kata apa? Jika makanan dah terhidang, makan dulu. Jika ada hajat, tunaikan dulu. Maknanya syaratnya masa tu panjang lagi, waktu solat tu panjang lagi. Selesaikan urusan dunia dulu, baru kita angkat takbir. Nabi kata, sebab selagi kita tak selesaikan hajat, hati kita nak dapat khusyuk, kita akan teringat-ingat. Tu pasal kalau dalam kesedihan, hilangkan sedih dulu. Kalau dalam kemarahan, hilangkan marah dulu. Baru kita insya-Allah sekurang-kurangnya dapat 5/10 tu, alhamdulillah. Okey, nampak tak? Maknanya biar dia separuh daripada khusyuk tu kita dapat. Okey. Kita ambil sikit je lagi. Apabila melakukan rukuk dan sujud, hendaklah ditetapkan dan disertai dengan tamak-ninah. Jangan sekali-kali memagut semacam ayam. Tidak sah sembahyang tanpa tamak-ninah. Sedangkan tamak-ninah itu adalah rukun sembahyang. Tidak sah sembahyang sama ada fardu atau sunat dengan ketiadaannya. Orang yang tidak menyempurnakan rukuk, sujud dan khusyuk dalam sembahyangnya dinamakan sebagai pencuri, sebagaimana yang disebut di dalam hadis yang ke-39, iaitu orang yang memeliharakan sembahyang dan menyempurnakan rukuknya, sembahyangnya akan keluar di akhirat nanti. Yang hadis 39 tu Nabi kata orang yang dinamakan pencuri adalah orang yang pencuri dalam sembahyang adalah mereka yang tidak menunaikan tamak-ninah. Apa makna tamak-ninah? Berhenti seketika sekadar satu subhanallah. Apa makna berhenti seketika? Tamak-ninah ni iaitu dalam kita menunaikan solat, kita ada 13 rukun, betul tak? Sempat 10 minit saya terangkan. Tak apa, saya pakai masa dah. Okey, buat dua orang cepat sikit.